Kenapa ni? Sofia dah kena culik kan? Macam mana kau tahu? Kalau kau nak Sofia selamat, kau ikut cakap aku. Razan, kau nak apa sekarang? Ha? Muklis? Kenapa tu? Saya tahu Sofia kat mana, Mak. Ha, dekat mana? Pergi selamatkan Sofia, Muklis. Ha. Macam mana ni? Macam mana dia baca jalan kau tadi baru Mak, Mak jauh. Mudin ada. Mudin nak ikut. Dah. Diamkan. Cari. Ya Allah. Allah sabar, Lima, sabar. Oh, kajak. Sabar. Ya Allah, sabar banyak-banyak. Sabarlah, Lima. Mak, ada apa-apa berita ke? Pia dah kena culik, Mak. Tadi Muklis dah pergi jumpa dengan orang yang culik Pia tu. Siapa? Dekat mana? Wah, manalah Mak tahu, Mak oi. Kau pergi cari ayah kamu, beritahu kat dia cepat. Astaghfirullahalazim. Dunia ni, Haikal, semua pasal duit. Aku jadi macam ni pasal duit. Aku culik Sofia pasal duit. Aku jumpa kau ni pun pasal duit. Sebab selama ni aku bertungkus lumus kerja dengan kau, tapi apa yang aku dapat? Ha? Siang, malam, pagi ke petang tak kira waktu, apa yang aku dapat? Aku dapat sikit je. Tapi kau yang telan besar. Kau dah lah kaya. Jadi lagi kaya. Tapi aku? Ha? Aku? Duit. Kau cakap dengan aku sekarang berapa banyak kau nak aku boleh bagi kau sekarang juga. Itulah masalahnya. Kau tahu kan? Aku dulu bukannya tamak. Aku nak sikit je, tapi kata orang alang-alang dah mandi, biarlah basah kan? Jadi sekarang aku nak semua. Apa dia? Aku nak semua harta kau. Kau nak matilah. Kau nak buat apa dengan duit tu? Kau tak perlulah duit tu. Mungkin sikitlah untuk kenduri arwah ke. Tapi tu je. Yalah, Lan. Aku boleh bagi kau semua harta aku. Betul? Jomlah. Dekat je, tak jauh. Tunggu. Lupa pula surat. Okey, jom. Sampai macam ni, Lan. Kau tak pernah susah. Apa kau tahu? Aku ni banyak hutang tau. Sekarang ni semua untuk cari aku. Nak duit. Nak keluarkan duit daripada syarikat susah. Paling senang cari kau lah. Ambil duit, tak payah nak pinjam. Jom masuk. Kau ingat kau boleh lepas dengan apa yang kau buat semua ni, Lan? Jalan ke sana, tolong. Buka pintu tu. Cukup. Dah. Kenapa? Kau terkejut? Sebab aku ada kat sini. Kau ingat aku senang-senang ke nak lepaskan kau?
Aku tak bodoh lah macam perempuan kampung ni. Kau lepaskan aku sekarang. Kalau aku dapat kau siap kau. Kau lepaskan aku sekarang. Apa dia? Kau nak buat apa? Ha? Sekarang kau nampak kan? Dia selamat kan? Nak dibati? Tak nak lah. Resign lah surat tu. Ha? Kalau tak, angkat. Ini. Sekarang semua harta kau dah jadi milik aku dan Linda. Kau dah dapat apa yang kau nak, Lan. Kau lepaskan orang yang tak ada kena-mengena di antara hal aku, kau dengan Linda, kan? Kau dah gila ke apa? Ha? Kau ingat aku bodoh sangat ke? Nak lepaskan dia orang? Kau ingat aku tak tahu dia orang akan pergi bagi tahu polis? Ha? No, tak boleh. Habis tu apa yang kau nak buat sekarang? Taklah mungkin macam ni lah. Mamak bodoh ni tak suka dengan kau dengan buah hati kau. Jadi dia dengan kawan dia tangkap korang berdua, bawa ke sini. Tiba-tiba ada pergaduhan dan tempat ni terbakar dan korang semua terperangkap kat dalam. Ha? Romeo dan Juliet pun tak mati tragis macam ni kan, Lan? Ya, kesian. Yang penting kita dapat apa yang kita nak. Nah, dengan ni. Apa kita? Tolong! Tak main terik, tak ada orang dengar. Kau jangan pusing lah. Nak buat apa? Kau pusing lah. Ya. Pusing je lah. Sembang. Ya. Sampai. Cuba buka ni. Cuba. Weh, aku tahu. Cepat buka ni. Cepat buka. Pusing lah kau tu. Tahu dia tak buka ni. Tolong. Kau bawa Sofia balik ke? Bang, Pak Jalil semua ada kat Suar, bang. Jom kita ke Suar. Aku kena cari Raja sekarang. Kau bawa dia balik dulu. Nanti sekejap aku datang. Muglis, Ambil kereta kau pergi. Kau pergi cari dia. Masih. Bang, hati-hati bang. Bawa dia balik. Cinta padamu
Lepas ni tak ada siapa yang boleh ganggu aku. Kau tahu tak? Harta yang kita dapat ni takkan habis punya. Yelan, aku pun puas hati sangat. Mana dia boleh hidup lagi? Ha? Siapa? Tu, kat belakang tu. Itu Budin.